Guys, kata sekarang ni kat obses dengan binatang ni tau. Sampai tahu. Okay. Saya suka benda ni comel. Tapi tengok sini, tengok sini. Bonda kan nak patung ni juga boleh tak? Ni orang punya. Kan nak satu je. Tapi kan dah kali hitam. Susah cari hitam. Dia random weh. Itulah susah kalau dapat hitam aku. Kalau dapat hitam ni geram macam dahlia sikit kan. Random ni. Kalau korang tak beli saya gigit. Dia random. Tak, tempat tangan dia macam ni tau. Boleh, tangan dia boleh dia macam boleh tarik belakang. Comel tau. Kaki tak boleh, tangan dia boleh. Ni bukanlah bubu ya korang. Bukanlah bubu. Ini kundo. Bonda carikan Bonda kena beli banyak kotak and random dapat hitam ke tak? Tapi susah tak Bonda nak hitam. Kita tak boleh pilih Bonda. Tapi dapat hitam tu memang comel geram. Dia macam nasib lah. Nasib. Dia geram lah, geram. Muka dia macam, sebab mata dia ada macam berlayer dalam ni. Dia macam real mata. Cuba tak mata dia tu. Sat. Matamu melemahkan. Kening bersambung tu. Saat pertama kali ku lihatmu. Ada lagi. Itu je siapa nak nombor. Belum. Weh, siapa? Ya. No, ada ya. Ya. Tu apa tu? Apa tu? Pistol. Dia kena ke aku. Dia kena. Guys, terima kasih bagi Gis. Bagi lagi. Gis lagi. Jadi kamu nak kat ceras. kejap lagi kan live. Tu. Oi, tangkap kecil. Ni. Jagi. Sekarang tak boleh. Jagi dia bantang. Semalam aku cakap pasal banda, aku kena tu amaran. Oh ya. So kejap lagi kan live dekat TikTok. Kan kalau letak baik kuning. Sekarang kita enjoy Dusat. Boleh dah belum? Belum sikit. Sikit ya. Kita nak set up. Tunggulah aku kasih jelaskan dulu. Apalah arti cinta yang indah? Apalah arti cinta dan sayang? Apa kata main tu yang buka ni, buka kecil tu apa tu? Yang coin tu. Tentang rasa apa tu? percaya. Kan dia boleh buka yang kita buka coin tu. Hati yang ku jaga. Yang 3 minit tu. Box tu. Aku tak tengok tu. Tak tengok dah. Tu apa view kena bagi. Boleh buka sendiri tak sebenarnya ke? Bantu aku untuk luluhkan dia. Bintang bantu aku untuk tenangkan dia. Apa letak ni? Dari rasa cemburu, dari rasa curiga, karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Tenangkan dirimu, kau telah Ramadan. Boy, Shake your head. Shake. Tak seburuk itu semua perjuanganmu, belakang dirimu, semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Gelak. Siapa dia? Dia gelak. Janganlah gelak kat saya. Awak tak payah dah gelak kat saya. Dosa tau. Benda ni spontan, di random. No. Bonda, thank you. Thank you. Bonda, thank you kerana belanja saya pergi ke Langkawi walaupun 2 saat. Thank you ya bagi apa? Ring apa tu? The bag cap. Terima kasih. Hari ni ada cerita. Tadi ada cerita cinta bukan beli kita tau. Saya ada promo 20%. Okay guys, sekejap lagi kan. Thank you. Wish. Botak lah bot. Woi, tangan terkelak. Tajam lagi. Guys, lagi kan live kita ada 20% off untuk Rosy Perfume. Lagi apa masuk Okay. Embun di pagi buta menebarkan bau basah. Detik demi detikku itu saat ku pergi. Tuhan ku cinta dia. Berikanlah aku rupa. Thank you Bunda. Thank you. Takkan ku sakiti. Hukum aku bila terjadi.
Aku tak mudah untuk mencintai. Aku tak mudah mengaku cinta. Apa yang jadi keluar? Aku tak mudah mengatakan aku jatuh cinta. Sedang Tengok. tidak aku hanya untuk engkau, tiada dusta. Sumpah Allah aku tak bawa begini. Sampai ku Akhir ke lagu ni. Wah. Guys, kata sekarang ni kayak obses dengan binatang ni tau. Sampai tahu. Ah, Okay. saya suka benda ni comel, tapi tengok sini, tengok sini. Oh. Selama nafasku berhembus, hanya kamu di doaku. Selama mataku memandang, hanya kamu cinta matiku. Kenallah dunia, intihan hatiku yang berbalut dalam doaku. Tilah sumpahku, dengarlah dunia. Sumpah mati, sumpah mati, sumpah mati. Aku hanya untukmu. Ada bunga. Bunga kecil. Bodoh lah. Okay. Dialah dunia, impian hatiku yang berbalut dalam doaku. Inilah sumpahku, dengarlah dunia. Cintaku selalu abadi, walau takdir tak pasti. Cinta selalu di hati, cinta matiku. Seraya aku berdoa, merayakan cinta, kesal ku jaga. Sumpah mati, sumpah, sumpah mati, sumpah mati. Aku hanya untuk sumpah, sumpah mati, sumpah mati. Aku hanya untukmu. La 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 la, la 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 la, usikkan lagi jangan. Terima kasih. Aku sumpah mati cinta. Alah abang ke jangan pakai gerakan dah kayak orang stroke. Itu kan cara menyanyi. Takkan macam sumpah matiku. Tak adalah. Dia setiap orang tu ada style masing-masing. Kita tak boleh nak ikut mana tu tau. Tak macam Niji ni. Macam Ella nyanyi. Cinta tak selalu abadi, walau takdir tak pasti. Kau selalu di hati, cinta matiku. Seraya aku berdoa, merayakan cinta, kau selalu ku jaga. Sumpah mati, sumpah, sumpah mati, sumpah mati. Aku hanya
hanya untukmu. Boleh? Oh boleh tadi Okay. Alright guys, saya dah nak masuk comeback kuning. Dan promotion mat. Okay, so sekarang ni kita dah masuk comeback kuning sedapin, okay? Alright. Guys, yang mana adalah ada view dalam ni, korang boleh tekan sekarang. Korang tengok berapa Harga yang baru dapat. Apa tu? Okay, saya letak je. Produk di sini. Produk. So korang yang baru masuk yang mana first purchase tu, korang boleh dapat harga murah. Ada lagi Cepat geng, tengah promotion ni. yang nak jual mana weh? Yang ni je ke? Dan ambil contoh. 20%. Ambil contoh letak je. 50% cintaku. Daripada harga asal berapa? Oh dia? Harga asal berapa? Harga asal dia? Asal boleh je wak. Sekarang ni kita fokus on the yang kita pin sekarang ni. Hampir kita pembeli. Okay. Alright, kita pembeli sekarang ni kat bawah ni. Harga dia sekarang RM23.29. Daripada RM29. Apa tengok dia punya dia. Ada, wah thank you so much viewing. Produk ni kalau boleh sekali. Okay, siapa yang belum mendapatkan Ini yang perfume? Ini yang kecil. Yang dia pecah. Okay, so ini dia. Buka isi dia. Tak apalah, ada boleh ni dia buka. Okay, ni kecil lagi jatuh. Okay. Alah, dia dalam ni kotak punya. Dalam kotak ni ada barang yang baru. Yang terbuka punya dalam bilik. Tak apalah, korang tengok dekat bawah ni. Sama pula matching baju ni kan. Kalau kita buat baju warna ni kalau why? Cepat stok dah tak banyak. Stok nak habis dah weh. Cepat weh. Apa cepat dia dapat? Siapa tak dapat dia cepat. Tak buka COD ke? Ada? Tak buka COD tak ada Ada COD ke? Tak tahu, ikut Zila. Saya ikut diorang saja. Mana-mana pun tak apa. Saya asal boleh je awak. Saya tolong ni je. Saya tolong diorang untuk ni. Tapi apa pun ini saya punya tau. Ini parfum saya. Okey, so korang siapa tak dapat dia tak cepat. Siapa tak dapat dia tak cepat. Tak ada beg kuning. Tak ada. Tak ada beg kuning pun. Adalah. Ada. Kau ni Aku cek sini ada. Oh ada. kita pin balik lah. Okay, gini, kita pin balik. Ada 20% off untuk korang semua pada malam ini. Daripada harga asal turun ke harga harga RM23 sampai 2 sen. So nanti siapa nak COD angkat tangan, tanya diorang. Diorang yang buat, saya tak. Okay. Diorang nak compare diorang tanya mana yang bau keras. Yang bau keras. Bukan. Bau keras. Antara dua tu. Mana? Antara ni dengan Sakura. Okay, actually semua tak keras bau dia. Bau dia lembut je. Bau sweet Okay. je. Bau dia sweet. Tapi dia lebih manly dia. Dia tak keras, tak ada manly. Manly Dia dan maskulin. maskulin adalah yang warna nude ini yang Nanti dah nak baru. habis stok cepat. Ni hitam. Yang nude tu mana? Nude habis dah. Ada kamu kena buka. Yang nude dalam ni. So kita orang tak ada nak Ada yang lelaki kan? Ada. untuk testimoni. Yang tu laki perempuan Ni pakai. nude Yang ni perempuan. Jadi laki yang ni tak. Ni yang nude tu. Ini mana ni? Sekejap. Ini bau memang untuk dua, unisex. Tapi memang sedap bau. Sedap gila. Hantar hari tu yang mana pecah tadi jatuh ke rumah. suka yang tu. Satu rumah bau. Wangi gila. Lagi Bisa baiklah proses je pecah. Kalau banyak atar pecah apa pening kepala aku. Yang 23 botol kecil ke? Bukan botol besar. Macam mana Mak Zaid? Dah. 23 tu botol kecil ke besar? Awal kecil. Botol kecil. Kecil. Yang 10 ml. Yes, 10 ml. Tengok. Tapi okey habis nak kata. Tapi semua perfume ni 20% off Yes. Okey, sekarang dah buka COD. Siapa yang nak COD tu boleh COD sekarang. Jadi kalau Okey. tengok dah buka dah. Dah buka dah COD. Okey, so dia dah buka. So korang kan nak tengok korang buka tekan beg kuning. Sini beg kuning tekan Hey. Ini promosi Korang untuk yang botol kecil je ke? Diorang tanya yang besar ada tak? Dua-dua semua ada. Ini nampak tu. Dua-dua ada. So tekan kat sini. Boleh check harga. Boleh check tengok harga dia. Tekan kat beg kuning tu. Tekan beg kuning ni tengok harga dia sini kan. Ni korang pilih lah mana satu, nak warna ni ke, nak kecil terbecah ke, kecil ke. Ni. Ada sini So boleh pilih Ada yang sini. serap ke? Yang hitam. Hitam dah habis dah. Cepat. Hitam dah habis cepat. Guys, alhamdulillah hitam dah habis. Rugi kalau siapa tak dapat beli yang hitam tu. Okey, cepat yang 30 ml masih ada lagi. Yang ni masih ada lagi. Masih ada lagi. Yang cuma yang kecil dah habis. Kecil dah habis. Jelat.
Okay, sekarang ni kita yang kan ada recommended dekat korang tau yang ni yang yong apa tu Aku yang suka kalau apa ni. Ini memang kan suka. Very best. It's The best pada ada. Dia pun senang wangi. Santai. Abang bawa apa tak lari. Aku suka ni guys. Kan nak ni boleh tak? Tapi nak besar sikit. Comel Dah gitu. beli kan? Tu dah kata. Terima kasih. Ni tapi nak orang punya ni. So kepada yang mana yang dah beli, terima kasih banyak-banyak. Nah. Thank you so much. Okay. Mana beli? Ni apa kata cakap? Antara cakap apa? Okay, saya cuba cakap lah. Okay, bagi pendapat saya ke yang saya pakai ni. Yang warna hitam ni apa nama dia? Lush. Ni yang Arash ni. Okay, saya cuba terang dekat hampa. Apa faham ke cakap paling? Okay. Apa kencing? Okay. Perfume ni saya nak jelaskan apa yang warna hitam. Minyak wangi lah, minyak wangi yang ni. Dia bau yang handsome lah. Pendek kata bagi saya bau yang handsome. So yang mana ada lelaki dekat sini yang suka perfume yang bau handsome, yang bau kacak untuk menarik perhatian wanita. Siapa nak jadi handsome? Boleh try yang ni. Kalau untuk perempuan, Saya sendiri pakai yang ni tau. Nak beri untuk boyfriend ni nak beri tunjuk bukti aku pakai. Aku pakai yang ni. Aku suka gila bau ni. So yang mana? Wangi. Wangi. Jadi ini saya Ini. dua apa laki perempuan dia pakai yang ni. Ini lelaki perempuan boleh Patut pakai. handsome Saya berbual. So yang lelaki boleh pakai yang ni. Yang perempuan apa boleh try yang ni. Yang ni unisex kan yang ni? Yes. Yang ni unisex lelaki dengan perempuan boleh pakai. So siapa cepat dia dapat cepat, produk tak banyak mana dah. COD pun ada kan? Ada. So apa nak make in pula dah. Apa? Transfer online. Transfer online pun boleh, apa nak COD pun boleh. Siapa Produk cepat dia boleh. dapat. Produk sangat terhadnya. Apa yang aku cakap ni? Ya Allah. Apa yang aku cakap ni? Okay. Okay, don't beli. Warna peach sedap bau. Ni. Terima kasih yang ni yang support. Yang ni Tengok ni sakura. yang ni jap, cuba bau. Perempuan. How to open this? Sini. Tu dia. Oh. So yang ni bau. Yang ni bau sakura. Untuk perempuan yang suka bau manis-manis kan. Sesuai tu beri office. Ya. Yang ni bau tahan lama tau. So bagi pendapat Ahmad, kalau hampa nak semua perfume 3 kali saja. Sakura peach apa beza? Sini dengan belakang. Okey. Apa jangan banyak sangat. Terangkan antara beza bau dua ni. Ya kau. Orang tanya tu. Okey, perbezaan dia. Spray lah. Apa kandungan dalam ni? Ini apple kan? Ya. Yang ni apple tu peach. Peach. Ini peach. Peach. Yang ni Macam bau apple. sakura. Okey. Ini bau dia agak keras sikit pada So yang ni bau peach. Korang tahu tak buah peach? Bau kan? sweet. So dia bau manis-manis juga. Cuba yang ni bau peach, yang ni bau sakura. Sakura. Floral lah macam tu. Tapi hampa jangan risau sebab apa? Produk yang ada depan ni yang terpilih tau. So semua wangi, sebab tu ada 3 jenis sahaja. So kalau banyak-banyak susah kan? So antara banyak-banyak perfume, kami pilih 3 sahaja yang ada. Kayak mana? So 3 ni confirm wangi. Yang saya pakai sendiri yang warna hitam ni. Sebab saya sendiri suka bau yang handsome, bau macho, bau seksi. Macam tu saya. Seksi. Bau 3 belakang okey. Bau 3 Pink dengan belakang. peach dua-dua wangi. Ya, Betul. cepat. Tapi macam saya cakap lah, saya pakai yang warna hitam ni. Bau dia sangat mahal ya, walaupun harga dia macam ni memang tahan lama. Pandai. Pandai apa dia cakap ni? Cakap pandai. Cakap pandai? Ni yang melakon jadi. Cuma adik Kai pun. Okey, dah ni macam ni lah. Apa nak tahu apa ataupun sebarang persoalan, apa boleh tanya lah, saya baca. Apa boleh tanya sekarang tentang produk ni lah. Tanyalah, saya nak jawab ni, saya nak baca satu persatu. Okey, Sat, kena baca komen, aku tak nampak. Kalau nak tanya. Bau handsome pun ada betul lah, dia bau handsome lain tau. Bau handsome Bila lain. hampa bau tu dia perempuan tertarik sebab bau seksi. Itulah ni yang botol hitam ni. Kan kita tarik kemarin kamu bilang boom. Hangat ke ni? Hangat. Hangat lah. Tak komen ikut. Dia memang cakap lagu tu guys. Adik Kai ke? Ya. Saya cakap
cakap kat hampa, saya ni orang Perlis tau. Saya dapat macam mana? Dia tanya ada bau cantik ada tak? Bau cantik bagi pendapat saya bau ni. Unisex. Betul. Bau unisex. betul. Ni yang unisex ni dia buat daripada fish. Kata tak? Dia manis-manis. Yang penting tahan lama. Cepat dia study. Beli satu free kai. Free. Beli satu free kai, beli dua dapat. Dapat. Dapat free entrance. Dah basuh baju pun masih bau lagi. Saya nak tanya kat sini, ada tak yang dah beli? Kalau yang dah beli tu boleh tak hampa komen dan. Okay, apa dia? Ada tak yang dah beli? Kak beli ada. Tu ramai yang dah beli. Beli warna pink. Terima kasih Akak beli lagi Jaga kak. Lukas. Beli lagi untuk jiran-jiran ke adik ke. Kalau nanti kenduri, ada nak buat gift kan bagilah minyak washing. Oh, Kak ya. Boleh bagi gift dekat boyfriend ke, girlfriend ke, kawan-kawan ke. Hai Iqmal. So kepada kakak-kakak Belilah Iqmal. makcik ke apa ke kan, yang ada husband ke boyfriend ke, boleh beli. Bukan Iqmal lain. Okay, Tengok tu yang Hai dah Abang Amai, hai beli. guys. Dah try ketiga-tiga bau best semua. Wah, semua dapat dia try. Tengok. Bukan ya? Testimoni dah ada, Terima okey. kasih. Waalaikumsalam. Hai Maruci. Kamera kat sini. Pasal Boyfriend dia sebut tak hilang. nak. Alah, boyfriend dia dah beli kat Crush. Waalaikumsalam. Hai Kira bagi bawa next week. Ada. Okey Iqmal, insyaAllah Iqmal. Tengok malam ni kalau habis malam ni tak ada. Tadi pun yang hitam dah habis dah. So sekarang ni yang tinggal colour pink, colour hitam dia. Sold out. Solau dia, ada solau. Yang kecil yang 10 biasa sold out. Yang kecil soal, yang tinggal besar saja. Patutnya apa kena buat ni? Korang belilah yang ni. Ni sedap gila, tak tipu. Aku pun Okey, pakai. yang tinggal Sakura Pink ada lagi. Condolito ni ada lagi yang color nude ni. Yang kecil ada lagi So korang dah beli lagi. Hampa boleh beli lagi. Thank you for the janggut. Nampak tu, dia bagi topi hadiah tak nampak dah. Sebab tu buat komen. Sebelum ni dah cuba warna pink dan hitam. Kali ni cuba beli yang peach. Okey, beli peach. Tak nampak dia. Tengok okey. Orang kena try yang peach tu. Waalaikumsalam. Tapi sumpah tak tipu. Beli. Mesti korang akan jatuh cinta. Yang mana cakap suka Pinjam tu. 100. Pinjam Ini, ya. 100. Ini yang aku Nak suka. beli Rossi. Duit tak ada, tunggulah besar gaji. Wow, Getaran itu hanyalah salah. Yang mana? Yang mana bawa nasi ganda? Nasi ganda. Nasi ganda mau ni. Darimu yang hina. Siapa nak nasi ganda bawa semua ni campur. Nasi ganda? Bukan. Nak tanya mana bawa nasi Nasi ganda? kerabu. Nasi kerabu. Okey, hari ni hari Ahad. Okey, hari Ahad ni kami tak jahat tau. Hari ni kami buat promosi. Baik. Kita buat 20% off. Kami tak jahat. Lindung gila. November sales. Hari ni Ahad, kami tak jahat. Hari ni kami baik. Lepas tu kami buat promosi 20% off pada hari Ahad. Sebab apa? Sebab kami tak jahat. Tapi esok jadi pakai baju warna apa? Kuning tau. Sebab apa esok hari Isnin? Kai, ni Nyanyi dong. ni mutakin. Mana? Tak payahlah macam komen pelik aku tak faham Lagi aku nak kena fikir, otak aku nak kena sel otak aku nak kena menyambung nak bercakap. Kita baca untuk nak ni menjual. Hitam tu Rush Jiraj betul. Ini rush. Tapi jangan risau. Kalau pakai ni korang takkan rush langsung pun. Sebab dia memang cepat sembuh dah. Tapi untuk lelaki ni. Ni beli dah kat lelaki awak ke boyfriend ke? Kalau tak ada lelaki, saya lelaki awak adalah lelaki sebagai pesahabat. Beli untuk Kebah. Kai, kapan ke Indonesia lagi insya-Allah. Kenapa tak dapat ada perfume hang sendiri? Ada. Betul. Aku macam what the? Kenapa bagi perfume dekat saya balik? Nyanyi kacamata. Kacamata. Lupa nak ku lepas kacamata. Oh, ku lepas kacamata. Tapi pink tu Sakura. Mana kacamata kamu? Kacamata. Kat sana ke? Ada lagu ku lepas kacamata. Kat luar kot. Tadi aku pakai. Ini pakai kacamata. Ini kacamata Jenny. Jenny. Aku cari kisah Let's be the person and the second the happy. Allah is happy. Okay guys, korang boleh dapatkan lagi tau sebab masih ada lagi. Ada yang dah sold out tadi. So maaf tiba. Maaf.
Bonda kan nak patung ni juga boleh tak? Ni orang punya. Kan nak satu je. Tapi kan dah kali hitam. Susah cari hitam. Dia random weh. Itulah susah kalau dapat hitam aku. Kalau dapat hitam ni geram macam dahlia sikit kan. Random ni. Kalau korang tak beli saya gegek. Dia random. Tak, tempat tangan dia macam ni awak. Boleh tangan dia boleh dia macam boleh tarik belakang. Comel awak. Kaki tak boleh, tangan dia boleh. Ni bukanlah bubu ya korang. Bukanlah bebu. Ini kundur. Bonda carikan bonda kena beli banyak kotak and random dapat hitam ke tak? Tapi susah tak bonda nak hitam. Kita tak boleh pilih bonda. Tapi hitam tu memang comel geram. Dia macam nasib lah. Nasib. Apa bercakap. Dia geram lah geram. Muka dia macam sebab mata dia ada macam berlayer dalam ni. Dia macam real mata. Cuba tak mata dia tu. Sat. Matamu melemahkan. Kena bersambung tu. Saat pertama kali ku lihatmu. Ada lagi ya? Itu je siapa nama. TikTok shop ni ada. Macam kakak lagi. Macam tu ada Hizila yang handle. Rogi tak bawa sotong. Lagi geram tengok Kai. Kenapa saya rasa geram? Jangan masuk kau. Amir cepat. Take over. Take over Amir. Macam-macam. Udah tu dia baru. Guys, okay, sekali lagi kami nak pin back ni. Boleh? Okay, kita nak pin sekali lagi untuk korang. Okay, sekarang ni malam ni kita buat yang mana baru masuk. Sekali lagi nak remind, malam ni kita ada buat 20% off untuk Rosé Perfume. So korang boleh dapatkan, okay, daripada harga asal tu nampaklah murah sikit malam ni kan. Ada sikit, tak banyak. So kalau tak ada siapa yang ada rezeki lebih tu boleh cuba kan. Kita nak wangi sama-sama sebab murah je. Sebab sebab hari ni hari Ahad. Bukan. Sebab kenapa korang kena beli. Satu adalah sebab dia party yang original tau. Dia tak campur air. So kalau korang kata mahal tu, kan rasa tak mahal langsung. Ni pun kita orang ini pun kita orang pun dah cuba cut macam-macam cut. Sebab nampak besar ni je tapi dia jimat tau. Sebab apa tau? Sebab kalau korang sembuh dia akan tahan lama tau. Tahan lama. Even korang masuk baju pun lekat. Kalau tak percaya tanya viewer kita kat dalam ni yang pernah cuba. Macam nak jelaskan? Ni Terbuat taksir kau. Okay, so nak tengok apa tu dia buih banyak. So nak tengok kalau ni campuran apa tu? Ni air. Campuran air ataupun tidak. Kalau kita goncang nampak buih tak? Nampak. Dia kalau banyak buih tu maksudnya dia itu adalah apa tu? Ada air nampak putih. Tapi ni tak ada macam berlindung. Mana lampu hang ni? Nampak. So kat sini ya Allah, flash hang tak boleh sama. Okay. Okay, so kat sini nampak tak bila kita goncang dia tak ada buih banyak nak. Kena tu lampu. Itu maksudnya Party ori. So kalau abang spray mata halaman boleh tahan 2 hari sampai 3 hari. Bos sweet manis ada. Ini yang Pasal pun tak hilang tau. Yang kayak pegang ni bos sweet manis korang. Lepas tu kan korang letak dalam peti ais dekat tempat beku dia tak keras pun. Dia tetap cair. Ada kan kat dalam peti ais? Ada lagi? Ada? Pemit. Aku mana dah basah-basah. Ada kau? Kenapa buat saya? So, kita nyanyi sebentar. Ni lagu Mengenangmu. Lagu ni inspired by lagu ni khas untuk Rosé Perfume. Siapa yang pakai Rosé ni dia akan mengenang apa tu? Rosé lah. Takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri. Kenapa sendiri? Sebab tak beli ni. Kena beli ni perfume. Adakah di sana kau sembur padaku meski diri ini dah sembuh awal lagi. Waktuku putar ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan
Sampai nanti aku Saya bahasa tak ada tisu, ada di sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian. Ingatlah cintaku. Rosi terlihat lagi, namun cintamu abadi. Adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di lagi berbeda. Cuma ada bisik. Wih, korang tak? Bisik. Kau tak macam tengah bisik. Kira apa tengah bisik bodoh? Ayo. Dia macam kau tengok tu dia buat apa? Dia nak cari wanita. Alah, mata dia tengok sini. Ni pun tengok sini. Sebab lah kita datang ni. Tu. Taklah comel lah. Comel. Tadi macam ni tangan dia. Atau tangan dia macam sebelahan. Yang oren ni. Mata tu tengok sini. Cak tangan dia sebelah ni macam. Lepas tu ni tengok ni. Dia macam. Dengan berbisik. Kau cuba tengok tu dia orang tengah live. Dia orang cakap pasal kita. Dia kata kita comel tu. Nak kata ni lo. Ya. Dia percaya. Lepas tu kan dia cakapkan dia naik baju warna hitam. Nanti dia lupa kita. Suruh dia percaya. Macam tu. So dalam dia tak percaya ya. Nah, tunjuk kat saya. Aku malas basah. Okay guys, kita ada testimoni. Jadi ni testimoni kita letak dalam Fridge. fridge. Tempat Dah buku. lama dah kita letak tempat buku. Ini lama berapa lama So, tak pergi office tu? Bulan-bulan tak pergi. Cakap pasal apa ni? Cakap KL. Okey, kalau letak dalam kalau air dia akan beku tau. Okey, tapi dalam ni parti dia takkan beku, nampak? Itu kelebihan Rosi. So maknanya tak ada air dalam ni. Ku rasakan Ni ais ni. Ni kalau air dia beku, tapi kalau kat dalam ni parti dia takkan beku. Nampak? Nampak tak? Dia punya kehebatan. Dah berbulan tau dalam fridge. Dia dah berbulu. Dulu aku Jamila. Cepat kan, cepat. Gintang. Apa ni? Guys. Oh, esok sampai patung. Apa dia? Dah esok sampai patung. Bau oat yang mana? Bau oat tu tak keluar lagi. Next. Wood belum lagi. InsyaAllah. Next batch kita akan keluarkan bau yang oat. Guys. Dan order 2 botol. Terima kasih. Apa ni? Terima kasih. Thank you yang dah order. Terima kasih. Una. Thank you yang dah beli. Okay, yang baru masuk sekali lagi kita orang ada 20% off malam ini untuk korang semua. Untuk Rosi Perfume ni tahu. Sebab sebelum dia harga dia lain. Dan setiap kali kita orang live pun harga lain-lain juga. Nanti korang notification kat atas tu. So boleh notice bila kita orang live. Sebab kita macam live tu masuk nanti dia ada tiba-tiba masuk baik kuning kita jual Rosi Perfume macam tu. Okay, kalau untuk lelaki kita suggest yang ni. Yang ni dia bawa macam maskulin, manly. Dan kalau macam nak pakai yang lembut sikit, yang ni. Jadi unisex. Lelaki perempuan pun boleh pakai. Kalau untuk lelaki saya suggest yang ni. Memang bau tinggal belakang. Kalau perempuan bau memang dia bau seksinya macam tu. Kita dah pakai dah. Okey dia macam ni lah hampa. Tidak, saya cakap boleh sikit lah. Saya tak mau cakap KL lah kan. Okey, so kalau cuba cakap KL. Mesti kita cakap Kena Malaysia bau macam mana? Kita tanya kena Okay, Malaysia. sekarang tadi bukan dia tak cakap KL lah. Cepat dah cakap KL. Okey, saya cuba. Dia. Okey, ni ada orang tanya ni. Kena Malaysia bau macam mana? Macam mana border? Border Okay. macam mana border weh? Okey, so saya bagi tahulah perbezaannya. Tak payah lah. Okey, cepatlah. Free Okey, lah, nanti cepat. saya bagi perbezaan lah. Okey, yang ni campuran buah peach tau. Dan apple. Buah peach dan apple. So bau dia manis-manis juga. Dan yang ni sakura. So yang ni sesuai untuk unisex, lelaki perempuan boleh pakai. Yang ni perempuan, bau sakura. Tapi yang saya pakai yang ni. Bau dia kalau yang saya boleh cakap, bau dia seksi. Kalau hampa spray belakang sekali, bila hampa jalan dia akan tinggal dekat belakang. Bau apa ni? Ya tu. Macam tu. Siapa pakai ni? So macam mana kami nak abang dekat hampa? Macam mana tu kepala kami lah. nak gambarkan Kelapa kelih tu. Okey, macam mana saya nak abang kat hampa bukti lah yang kata produk kami ni bukan tambah ayak dan pati. Okey, tunjuk kat hampa lah. Okey ni. Hampa nampak? Basah. Tak payah. Okey, perfume ni sudah dibeku dalam PM. Hampa nampak tak ni? Ni ais tau. Tapi dalam ni dia tak cayak. Tak cayak. Dia tak keras. Tak cayak. Maksudnya yang ni pati 100%.
So kalau hampa spray, dia akan tahan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Kalau hampa tak basuh baju lah. Kalau hampa basuh baju, dia still ada bau sikit. Tapi hampa janganlah fikir kalau hampa basuh baju tu, dia tak hilang 100%. Tapi yang ni memang betul-betul 100% party. Yang dia gila kat aku pula. Sebab dia perform sangat ini. Dia perform lah mana aku tak boleh cakap apa. Okay, Han cakap. Cakap lah. No, aku nak cakap apa? Aku nak cakap KL. Cakap KL, aku tengok boleh cakap KL. Cakap KL. Sebab orang banyak tak faham. Okey, baca. Tak faham. Banyak tak faham. Ada kat tudung bahasa tu masa panggil. Okey lagi. Okey, saya nak tanya hampa. Bila saya cakap kali, hampa tak faham ke? Cakap ni hampa. Hampa? Push. Macam mana jatuh? Cakap pasal KL lah. Apa kali korang. Faham lah. Okey. Itu sebab ada orang ni, Teha dia orang ni, Otara dia boleh faham. Cuba bahasa general je. Bukan balik KL lah macam sebab ramai ni bahasa baku. Kalau baku, perkenalkan nama saya berasal daripada Perlis dan ayah saya kerja potek sawit. Pak bisa. Oh, tahu simple Jadi baku tu. Wow. Okey. Saya cuba explain. Okey, saya cuba cakap biar korang faham Okey. Yang ni untuk unisex yang warna pink ni sebab kandungan dia buah peach dengan apple. So bau dia bau manis-manis juga. So kalau yang ni sakura, kau tahu kan bau sakura macam mana? So bau dia manis juga. Nak tahu macam guna explain yang ni sebab saya pakai yang ni, yang warna hitam ni. Sebab dia bau seksi. So kakak yang kat belakang, ada ke kakak kat belakang? Ada. Ada. Dia pakai sakura. So Dija. Cuba explain tentang sakura tu. Cuba bagi feedback. Feedback Sakura. Saya memang favourite saya Sakura. Saya akan di stok kalau ada. Tu dia. Memang best. Bau dia macam tak terlalu menyengat. Ini favourite dia, ni favourite Kenapa saya. tak aku pun dah aku This one bawa ni. Aku tak bawa lepas ada yang sendiri Dia tiba-tiba. macam sabun sikit tapi tu best. Tiba-tiba dia ada kat belakang kereta. Memang tinggal belakang. Tinggal belakang. Apa? Hitam tu ada bahan apa? Hitam Tak bakal setan. Tiba-tiba di belakang. Ada bahan tu macam dia mesti keram aku. Ada bahan apa? Sorry. Putri gaya. Putri gaya. Tunjuk gambar apa tu? Dia tanya ada bahan apa dalam hitam. Ni siapa? Awak sekali. Sekejap saya cari. Suang dia. Aero. Sekejap Kejap korang Dam. Kecoh ni bila dalam ramai. Tolonglah beli Sakura ni guys. Masa ada Dah stok. kan lain. Yes, baru sabun bau sabun tu betul. Yang manis yang mana? Okey, yang manis dua ni. Untuk perempuan saya sarankan korang beli yang ni. Peach ni unisex, lelaki perempuan boleh pakai. Kalau perempuan ambil yang warna pink Sakura. So saya terangkan kat korang, yang warna pink ni dia campuran Sakura. Ya. Yang warna pink ni peach. So campuran peach dengan apple. So kalau perempuan saya sarankan ambil Fresh yang dua lah. ni. Bau peach tu fresh lah. So lelaki yang ada suami ataupun boyfriend ke, kalau skandal dia, korang boleh saya sarankan korang beli yang ni. Belilah dekat pasangan korang. Yang ni Kalau wangi. korang beli Gentle. Kental. Apa? Gentle. Gentle. So kalau korang beli, mana tahu tengah couple kan, spray-spray terus ajak kahwin tau. Sebab apa? Sebab saya ni kan, dia macam awak jual kahwin lah. Sebab apa? Sebab wangi lah. Baru dalam sejuk lagi dari bawah je. Okay, nak best kan korang cuba kalau beli letak dalam peti ais kan. Letak satu malam je. Recommended letak satu malam je. InsyaAllah sedap pun. Memang fresh. Okay. Okey, kalau hampa tak percaya kan, balik nanti bila hampa dah beli, hampa cuba letak dalam ayak patung pebuh dalam ni, peti ais. Kata tak beku tak apa, letak tu habis sampai Tahan lama. So kalau perfume yang ada campuran air, dia akan beku tau. Tapi sebabkan yang ni 100% pati, so dia tak beku. Kau nampak sendiri. Kalau apa kata mahal tu kata lah apa. Kau nak pakai cik Ni pati pure. Tak, benda ni dia kami buat wangi untuk ni tau, nak bagi kualiti. So kepada yang pembeli tu kan, kita tak ada paksaan untuk beli kau. Kalau tak ada duit tu saving simpan lah. Ni untuk yang mana yang berkemampuan dan yang mana yang nak cuba berwangi macam mana tau. Kita tak paksa tau dan cakap kan jual wangi mahal pasal orang beli, tak. So kita jual ni ada value masing-masing tau. Kira pakai yang ni. Kalau yang nak murah, insyaAllah nanti kan pergi cari mana-mana kilang yang untuk produce
minyak wangi yang murah ni kita boleh jual RM10 ke RM15 kan untuk korang semua yang nak harga murah, tapi kualiti tak sama lah dengan yang ni. Yang dekat kilang tu dia orang main campur-campur kan, picit-picit. Kalau macam ni kita orang buat kat rumah sendiri tau. Ini pun tak cukup tangan, memang betul-betul limited. Banyak tu je kita orang buat. Sebab tu cepat habis, dan nak restock dia lama, makan masa yang agak lama lah. Betul? Ini saya ada bukti dia. Saya bawa dari mana-mana saja. Nah, ni dah. Weh, banyak Tu. Tengah pakai. Betul, bau dia berbalik dengan harga betul. Itulah. Kita bukannya berniat nak jual apa tu, nak jual mahal ke nak untung lebih, tak. Kita memang jual dengan harga kualiti yang kata seimbang lah benda tu, selari dengan harga kualiti. Itu ha. Korang jangan takut tau perfume ni tak wangi ke apa ke. Sebab Jangan dia kata dia buat perfume sendiri. Bukan buat sendiri. Maksudnya ini dah brand sendiri. Dan perfume ni memang kita tak ada produce dekat kilang tau. Memang produce kat rumah. Buat kat rumah. Kan pun ada juga ni kita ambil supply daripada kawan Kai kat Perlis. Kita import daripada Perlis tau. Ni kita nak naikkan nama Perlis. Memang dia buat daripada kat rumah tau. Kai sendiri pergi tengok. Memang kawan lama buat. Member sendiri buat. Bau-bau wangian ni pun kami dah study untuk cipta bau tersendiri tau. Kami tak curi mana-mana bau. Sebab bau ni tak ada kat tempat lain. Bau ni memang bau khas untuk bau wangian Rossi saja. Bau wangian untuk wangian Rossi saja. aku pening aku. Apa ni? Okey, 10 ml insyaAllah. Kita kena banyakkan 10 ml lah. 10 ml yang Tengok ni dia kata sebab kira saya beli. Thank you guys. Saya pakai yang ni korang. Ni memang sumpah wangi gila. okey, jap. Yang tanya lelaki tadi. Apek beli apek. Girl punya sesuai yang ini lah. Of course lah pink lah. Tulis pink balik je. Aku macam haus lah. Okey, yang tanya lelaki tadi Dia kan. apa? Okey, dia bawaan dia bau woody. Lepas tu bau spices macam cinnamon dan aromatic. Dia ada bawaan bunga sikit. Bawang bunga. Yes. Yang tanya lelaki tadi lah. Saya pakai yang warna hitam ke? Dia pakai yang warna hitam. Saya pakai yang Spicy, woody dan memang untuk lelaki. aromatic. Kita dengan peach best bau. Betul. Okey lah, keluar dulu lah. Yang hitam dan peach best bau. Ya. Dia masing-masing macam nak masuk skrin. Sabar-sabar lah. Start tinggal apa lagi stop. Okey, kira. Masuk. Saya suka Sakura. Cakap. Aku tak kerti, aku tunjuk je. Sofia Syafiqah. Cepat tanya siapa nak tanya. Bakal suami. Wow. Bekas suami awak dah keluar. Noya. Saya suka peach yang hitam. Boy the best gila. Tu dah ada orang beli. Dah ada testimoni dah. Dah ramai dah yang beli. Sekarang ni banyak yang restock. Yang lelaki mana satu? Yang lelaki yang ni. Yang ni lelaki. Okey, kalau untuk yang ni lelaki perempuan pun boleh pakai. Kena tengok beg kuning. Ya. Itu ada 20 something. Dia bau dia tak kuat sangat, tak keras sangat, tak lembut sangat yang ni. Boleh pakai. Dia tak menyengat lah. Cuma jangan pakai banyak sangat sebab ni party. Party. Yes. Kalau sekali spray je dah. Sekali 2 kali je. Jangan spray banyak-banyak. Dah tahan lama dah. Yang kita 10 ml dah habis. Sekarang tinggal 30 je. Tu perempuan ke lelaki? Perempuan yang mana satu? Tak boleh pakai warna hitam tu. Orang duk pandang. Nampak? Jadi bahaya sikit lah. Saya cakap. Sebab ni tinggal belakang orang cakap, ish, bau apa ni seksi sangat ni. Handsome. Nampak? Feedback dah ada. Saya pun dah pakai. Peach tak ada lagi. Peach tak ada lagi. Akak kena try akak. Serius. Ini kira paling suka ni. Korang kena try yang ni lah. Saya memang korang kena Ni try. kira punya nak dah habis dah tu. Serius. Korang kena try yang ni. Sebab saya pun memang bau dia. Laki suka bau, perempuan pun suka bau. Bau tahan lama sebab ni party tau, party. Memang tak ada campuran apa-apa. Hitam tu perempuan boleh ke? Hitam ni boleh pakai, boleh tapi jangan banyak. Jangan banyak lah. Banyak gosok sikit-sikit je. Kalau perempuan lah. Rasanya ikut orang lah. Ada yang suka bau lelaki. Betul, ada perempuan yang suka bau lelaki boleh ambil. Ikut awak. Kita 10 ml dah habis. 10 ambil lah yang ni. 30 ml boleh tahan lama. Betul, boleh tahan lama. So tak payah nak ulang-ulang. Memang tahan 2-3 bulan. So tak payah spray banyak-banyak pun. Spray sikit pun dah tahan lama dah. Kira pakai yang mana? Kira pakai yang ini. Yang peach ni. Saya pakai yang peach ni. Saya tunjuk piece mana piece. Ni kira punya ni. Ini bukan ni. Dan order. Thank you kepada yang dah order. Siapa order sebab kita? Mana dia? Finishes from ada lagi tak? Cuba tengok dekat beg kuning. Rasanya ada lagi. Korang ambil yang besar lah. Besar jimat weh. Tapi dah tak banyak tau. Sekejap. Low stock dah. Kalau tengok dekat sini dah low stock. Yang ni yang 10 ml dah low stock. Ambil yang 30 Siapa ml. cepat dia dapat.
yang peach ni 10ml. 10ml. Cepat. 10ml dah tak ada. Saya nak ambil. Lepas ni dah keluar batch baru. Yang ni cepat. Nak keluar yang lain. Yes. Wow. Korang kena cepat grab yang ni. Korang kalau Kira melapar ke? nak ada rate Pergi mana terkejut. bakal suami? Sekejap dia. Ini bakal suami. Ini bakal suami kedua. Itu bakal suami pertama. Dia sudah sampai. Nak batch yang baru Akak. Kena tunggu. Kena tunggu, ya. Sabar, kena tunggu. Coming soon. Coming soon. So cepat. Yang ni memang limited. Ni dah habis, memang tak ada dah. Memang nak habis dah. Habis tak ada dah ni, tak restock dah baru. So korang kena ada semua flavor. Kira nyanyi sikit. Tak boleh ah. Bayar. Boleh lah, bayar. Beli lah. Yang tengah tu Apa nanya beli lah. Beli ke? Ya. Yang tengah ni dia bau Sorry, apple, bekas bau tiga. peach dengan bau caramel, bau manis-manis. Yes. Yeah. Ini bau dia adalah bau karamel sikit-sikit. Karamel ke? Ya, tengah Aku tak bau karamel, aku bau sedap. Ini ada bunga. caramel tu manis-manis. Ini bau rush. Bau macam woody, spicy. Ini bau laki-laki nak beli kat boyfriend semua. Okay, adik dalam kata tu. Ini bau dia. Siap ada ni Harry Potter. Tunjuk. Yes. Benda ni penting kena ada. And then ni bawa wanita perempuan. So kalau perempuan nak beli, nama dia Sakura tau benda ni. Dulu Sakuri sebab dia malu-malu. Sekarang dia dah menjelah kita Sakura. Sebab dia import kan daripada Perlis ni. Nama dia Sakuri, orang Perlis panggil Sakura. Kalau boleh Sakura. Sakura. KL apa Sakura yang tu kan. Orang boleh panggil Sakura. Kalau kat Perlis Sakura. Itu yang terjadinya Sakura. Ni Sakura. Sakura ni okey kita explain lah. Dia bukan bunga Sakura tak asal. Sakura ni nama dia adalah dia SAK untuk kata dalam satu dia semburan akar kayu Kira fokus. Wah, ada kencing kita orang. Wah. Semburan. Lah semburan akar kayu. Korang kena cuba Sakura. Okey, Sakura. Aku pun hampir percaya. Kau pernah dah jalan? Aku hampir percaya. Boleh, kuatlah. Siapa aku tak percaya. Tengok lah. Okay. Jenis yang ni dah habis. Okey, yang betul besar habis ni kita tetap habis. Habis, okey. Okey, nak. Tinggal dua ni. Jangan pegang virus. Ini aku punya tau. Jangan pegang eksklusif Ini ni. aku punya. Ini customer punya. Oh, ni punya. Aku punya Okey, punya dah tak habis ni. dah. Dia letaklah display. Ini customer tak boleh pakai tangan. kecil Kena ada pakai lagi ni. ke? Kita ada ada fancy. Okey, kita nampak tak kita punya luxury punya produk tak boleh pegang pakai tangan. Nampak tu Ini sekali lagi ada rush bau dia. Sangat-sangatlah manly, bau yang lama tahan lama. Ini Sakura. Sakura Rush. Tunjuk kau. Rush Sakura. Tanya orang. Kalau orang kata kenapa Sakura sebab dia dekat boleh. Habis tu selama ni apa ada Sakura. Sebab kan kami import Perlis dia jadilah Sakura. Nanti orang tanya kenapa bawa nama Sakura? Kenapa bawa Sakura? Sebab boleh dek. Sebab tak tiba-tiba lah kepala ni kan nak fikir Semburan akar kayu. Semburan akar kayu. Nampak Sakura ni nampak indah cantik je. Asal dia semburan akar kayu tau. Kekas badan saya masa tengok. Bodoh lah. Sakura semburan akar kayu. Pokok apa? Pokok ra. Bodoh. Kalau kau panggil pokok r. Bukan ada semburan akar kayu tu. You? Apa dia? You untuk apa? Tak bukan. Tak ada you. Okay, Sakura. Okay, SAK semburan akar kayu. Dah masuklah tu you tu akar kayu tu masuklah hujung YU. Lepas tu Sakura. Kenapa ra? Kalau K ada R. Sebab apa? Bila sembuh dia macam r. Tapi kalau orang boleh panggil ra. Sakura. Itulah terjadinya nama Sakura. Dia macam kalau orang KL punya trademark semburan akar kayu. Tapi kalau dekat Perlis semburan akar kayu ra. Jadi dah Sakura. Percaya tak? Tak tahu. Orang percaya je lah. Percaya boleh. Dengar boleh, percaya jangan. Faham tak anak-anak semua? Tak saya lukis tak belakang.
Nak kata pasal lukis tau. Tak mau tu aduh. Jauh sangat. Jualan ada hal-hal. Saya tahu nampak kita kayu nanti. Adalah kita orang Cikgu faham, bagus. berkonsekuensi rezeki. Tak faham cuba lukis. Tak faham cuba lukis. Okey nak saya lukis Sakira. Faham, bagus. Faham anak-anak murid tolong faham. Kalau tak faham Satu je. nanti tengok balik live sampai rekod. Kan kuat main. What? Apa punya komen ni? Main apa? Ya. Kuat main ni macam main-main. Ya. Jangan botak punya bodoh. Otak tu kan. Tahu. Yang ini pun. Aku lah budak-budak. Tacot komen. Habis. Ini menghibur orang kata. Kita orang menghibur. Kita takkan nak serius lagi orang bosan. Rindu. Rindu nak rindu nak syuting yang kali lagi siapa ni? Oh ni, Mak Manja. Mak Manja. Jangan mana Mak Manja? Siapa? Mak Manja. Alang Manja. Tak kenal Manja ke? Mak Manja. Lah tak kenal lah. Mak Manja baik dah. Orang tanya, perfume ni boleh bawa solat tak? Boleh. Itu memang sudah pasti. Nampak tak contoh? Kalau tak ada, tak akan solat kita jual. Benda semua halal toiban. Tak ada lemak-lemak sekian. Lemak-lemak sekian. Tak ada juga alkohol. Sebab kita pakai apa? Sakura. Seburan akar kayu. Di pada je Sakura. Seburan akar kayu. Jelas Sakura. Dibawa pada pokok ru. Amin pun ada. Ada. Dijamin apa kan? Dijamin halal taiban. Aduh. Ya saya. Waalaikumsalam. Saya wangi ke? Awak takkanlah botek kucing awak. Kita pun nak minyak wangi, mestilah wangi. Takkanlah botek kucing. Ini buat kayu. So kalau tu bergetar tu wangi lah. So kalau tanya satu lagi sembarang bawa dia tek kucing. Marah dia tek kucing. Tek kambing. Okey, jumpa dia wangi sangat wangi. Kamu pun punya wangi. Apa dia? Bomnya angin. Minyak baby pun di cak imam. Rar. Dia dapat ordernya Ada Isos lah. Lapisan bukan lampu. Last press. Adanya dah sold ke? Dah sold out? Ada. Hari. Bukan. Dia kata antara ni. Apa yang dah sold? Tak ada sold ni satu. Ni dah pegang. Piece yang besar dah habis tau. Okay, Dah cuba. sold. Yang sold ini hitam. Cuba Hitam saya tapi tengok. yang dah kecil. Yang besar masih ada lagi. Korang boleh beli lagi yang botol besar. Yang kecil ni masih ada lagi kat belakang. Yang Sakura ni masih ada lagi. Pitch dua habis. Habis. Mantap. Tengok Yang aku ini dah dia dapat dah habis. racun korang. Dah habis dah. Cuba check. Siapa beli check? Dah tengok dah. Siapa yang sini beli sebab saya racun? Ini sold out, dua-dua sold out, okey. Yang tinggal adalah hitam dan juga Sakura. Sepur. Saya Sakura. Betul kan? Perempuan pakai yang mana? Warna pink. Tengok tu ramai yang mengaku. Mengakunya aku racun dia orang beli kalau pink. Okey, racun lagi. Racun lagi. Okey. Dah habis dah nak racun. Macam mana? Terang kat dia orang ni. Tak. Ni je. Ada ni, tengah ni je. Dua ni cepat bagi. Okey, abang Kai cuba explain yang ni, yang ais ni. Ramai sebenarnya nak racun. Abang Kai explain yang ais ni. Yang sebenarnya Okay, go. Okay guys. Cikgu. Yang mana bermasuk? Okay. Serius. Okay. Yang mana bermasuk dalamnya adalah ada ais. Iaitu ais yang dah beku. So kita orang letak asap. Kita orang letak perfume dekat dalam fridge minyak beku kan.
So kita letak perfume ni dekat dalam peti ais di bahagian yang beku, letak yang bahagian ayam, letak kambing, daging semua tu lah, tempat keras lah. So bila kita letak, nampak tak yang keras tu air kat bawah ni, nampak tu. Yang kat dalam ni masih lagi cair. Semaknanya ini adalah minyak wangi tiada campuran. Wangian dia adalah wangian 100% kualiti. Dia adalah pati. So tak ada campuran kat sini. Tak ada campuran air. Sebab tu lah kat sini kita sebab beli sebab kita tak perlu dekat kilang. Kita buat dekat rumah ni tau. Kita nak kaji, nak buat research tentang bau ni. Kai sendiri nak pilih, susah tau. Ambil masa berbulan-bulan. So sekarang ni sebab apa Kai jarang live? Kenapa Kai jual perfume tapi tak live hari-hari? Sebab nak buat perfume ni bukan senang naik oi. Sebab kita tak beli, tak produce kat kilang, tak ambil supply dekat ini kilang. Kalau dah habis ke? Dah habis. Ya kan? Tapi perfume ni kita produce sampai supply memang dia buat dekat rumah sendiri. Itu dekat Perlis. Sebab tu kami import yang Sakura ni, yang Sakura macam tu. Patutnya Sakura. Dah habis lah korang. Kau pakai Sakura gua kelak Tak go kelab ada pokok Sakura. So yang masih tinggal, perempuan. yang masih tinggal limited. Limited. Ini kalau dah habis ni memang tak ada dah. Dah So habis. yang mana cepat dia je dapat. Ni lagi. Go. Siapa cepat dia dapat korang. Ni memang last. Siapa kata tak ada stok lagi? Saya tak akan restock. Tak ada. Tinggal dua ni je Saya kan? tak akan keluarkan, saya nak keluarkan yang baru. Apa yang last? Ni bau ni. last stock lah Sakura. Ini limited. Limited edition. Ruginya tak grab. Nampak ni kotak dia macam ni, nampak? Rugi tak grab. Siap ada lagi sign tau. Kotak dia sangat premium. Nampak tak? Nampak hitam. Lepas ni aku akan jual perfume yang murah RM10-15 tapi aku sampai kat kilang, tapi itu tak menjaminkan kualiti yang bagus tau. Sebab itu ni kita jujur, kita nak jual, kita berniaga, kita jujur. Sebab tu ada harga perfume. Kenapa harga dia RM10, kenapa RM16, kenapa ini, tapi sama je. Memanglah sama, semua orang boleh buat sama. Botol memang botol-botol di sana ada je kat kedai. Kita tak buat sendiri pun botol ni. Botol ni tak custom, ada je kat mana, dekat kedai-kedai mana kilang ada je jual botol. Tapi korang nak ke beli sebiji botol ni semata-mata nak buat sendiri kan? Tak kan? Sebab takkan jual sebotol ni dekat kilang. Dia akan jual beratus-ratus terus untuk nak kita borong botol tu. Even botol bentuk ni pun ada kat kilang-kilang lain. Cuma bezanya kualiti. Kita sembang pasal kualiti. Ada orang tanya jual baju ke tak? Baju jual? Nak makin Apa kata? orang jual perfume kan, siapa nak jual baju? Tak ada. Baju ni cantik tau. Sesuai dengan Tak. Boleh? Bau apa yang paling laris dia tanya tadi? baunya dah habis korang. Dah habis dah. Paling laris. Tapi ni pun berlumba-lumba ni. Ni. Ni bau yang Sakura. sedap juga. Contoh itu dia kata, botol cantik. Wah, cantik. Memang cantik. Dekat memang kan beli kat mana? Tadi orang ambil kat kilang mana tak tahu. Dia memang cantik lah. Sebab tu kan beli sebab dia cantik. Dia bukannya ke aku sendiri pereka nak buat kaca ni lambat lagi. Mampus. Alah sorry dah habis korang. Dah habis yang peach. Tapi dia punya cecair dia memang kita orang buat sendiri kat rumah tau. Kita cucuk lepas tu tuang tu. Ini apa? Ini korang jangan kata harga mahal sebab kualiti dia yang bagus. And Kai cuba nak bagi yang tak mampu beli perfume mahal dapat beli yang bagus, kualitinya bagus. So harga ni memang dah tak ada duit dah simpan abang. harga ni memang dah murah. Korang jangan cakap mahal ke apa. Ini memang high quality punya. Okay? Jaga kualiti perfume. Okay, mantap. Thank you Wonder. Kita akan jaga. Jaga kuali kau. Jaga kuali. Masa ting. Hello, abrakadabra. Ini wangi. Ini stok yang peach tu habis dah dulu. Ini stok ni habis dah. Ini saja buat hiasan. Ini saja. Tak ada dah. Aku nak tak ada dah. Tak ada dah. Habis. Aku nak beli. Gaduh je. Cepat masuk. Boleh cepat. Tak ada dah. Habis. Aku tak sempat weh nak restock aku punya ni. Yang pink ni tahan berapa lama? Yang ni tahan 2-3 hari, seminggu pun boleh tahan kan? Tak tanya, cuba tanya yang pengguna dalam ni. Ada beberapa orang. Cuba komen sampai dah Cuba komen. Tahan berapa hari wangian-wangian ni? Cuba komen jap. Jangan tanya kita, bagi dia orang jawab. Okey, yang mana yang dah try perfume ni boleh tak korang explain? Bau dia macam mana, wangi dah Tahan berapa hari? Berapa hari jap? berapa hari boleh tahan? 2 hari bawa lagi kat baju. Okey, ni ambil teh hari ni. Kalau 3 hari ya. tu.
Tahan 3 hari tau dia punya wangi. Yes nampak tu. Tengok ada orang komen 2 hari bau lagi kat baju. 3 hari tahan. 3 hari bau kat rumah kau kan. 3 hari bau masih ada. Nampak tu. Kayak rambut baru. Rambut baru. Tak lah, lama ni macam orang baru je. Masa rambut lama, mana dia baru-baru? Baru tumbuh. Kau orang basuh ke? Aku dah macam apa dah ni. Yang selama-lamanya ada tak? Yang selama-lamanya ada. Kau angkat dalam tak kepala. Kau atas kepala. Spray tak pala. Bau Kau tahu yang tengok ada orang bagi feedback. Okay, cepat. Bau Tengok. wangi tu dah walaupun dah basah. Mantap. Dah, Oh. 3 hari tahan lama. Pergi Apa komen, tu? Bau komen. sakura bau Pin manis. Siapa yang ni tadi? Bau sakura tu manis-manis ke? Ya, bau manis-manis. Ya, jadi tak perlu dia mandi lebih pada tiap hari. bunga lah. Bunga sakura. Korang jangan tak mandi pula pakai perfume ni. Ada yang tak mandi 3 hari Jangan tu. tak mandi, spray kat baju juga. Baju tu tak mandi, awak yang mandi. Aduh. Tapi kalau awak mandi pun kan, contoh kalau tengah bagi basah-basah kan dekat badan kan, dia bau sedap bukan nampak orang tengkuk ni. macam ke event Kan? ke, ni sangat Sebab itu membantu. adalah macam Ni, pergi dia cakap. syuting. Dia So salah lah macam tu Yang macam penting biasa masa ada. solat. Bro, Masa kan. solat ni boleh juga. Dia bau sedap lah lepas kena air kan macam tu. Solat. Nanti kan sedap boleh. Dia suka pakai katanya Ayah. fresh. Tu Recycle. ayah saya suka pakai katanya Ya, you fresh reset bau. tapi dah habis korang. Habis dah. Habis dah. Sorry. So adanya ni je last choice untuk Makin perempuan. berpeluh makin wangi je. Dia tak kepam ke bau dia. Sebab dia absorb bau masam-masam tu. Rugi Masuk tak dalam cuba ya, rugi tak cuba. Korang rugi tak cuba. Korang memang rugi tak cuba. John order. Terima kasih yang mana nak beli. Terima kasih yang mana yang dah beli kan. Cuba komen bagi dia orang ni pula nak try kan. Yang Dah tak restock ke? Dah? Memang Tak? tak misal. Wangi. Produk dia dah tak restock dah kan? Sumpah. Ada keluar yang sekarang tempat best baru pula. Kita orang akan Apa dia? keluarkan yang batch terbaru. Bau yang baru. Yes. So produk yang ada dekat sini yang limited tau. So kalau habis, produk Habis. dah tak restock dah. Yes. So siapa yang ada bertuah yang boleh dah beli. Ya. So Macam kat korang dalam mulut. Cepat. korang tak betul Abang sebab cakap korang aku tak mulut. dapatnya ni. Korang tak betul Cakap. sebabnya. Okay, saya cakap buat mulut lah. Tak boleh cakap. Okay, so produk yang tinggal hanya 2 ni sahaja. Yang pink ni bau sakura. So yang ni dia ada campuran apa tadi? Woody, spicy. So yang ni untuk lelaki, ini untuk perempuan. So yang mana lelaki dekat sini yang suka bau yang seksi dan bau yang tinggal belakang memang tahan lama gila. Hampa boleh try yang warna hitam ini. So kepada perempuan, makcik, markah, tok wan ke nenek, boleh try yang ni. Sakura. Yang ni bau wangi-wangi dan manis. Tinggal belakang. So yang mana yang dah beli, komen cepat dan Miming on point. Mana ada? Jom dekat TikTok shop saja ke? Dekat Shopee tak? Tak. Jangan sebut. Tak. Sorry, saya belum tahu. Sophia cakap Sophia. Mana lah? Kenalkan. Nama saya Ya Sophia. Perkenalkan nama saya Ia Sophia Al-Barokah Ring Kabumi Mah Babi Shopee boleh. Assalamualaikum. Soalannya Bu. Soalannya Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ia Sophia Al-Barokah Tim Sukabumi. Ingin menanyakan kepada Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi Sampai ke situ tak tahu. masalahnya. Soalannya apa? Tidak ada soalannya. Astagfirullahaladzim. Hai hampa. Hai hampa. Amik guys. Amik kat sini. Make up kat sini. Yang paling kita kan Sakura. Weh, itu dekat Penang kan ada orang ni belakang cerita Bang Jarum tu. Ada bercakap keluar lagi ke? Ya. Lawan juga tu.
Apa dia? Mami Ada jarum. dekat Penang dia tengah syuting cerita Mami Jarum. Ayam po. Oh, jarum. Ha. Hai hampa. Hai hampa. Mami Durian dah jarum. berbunga. Harum manis dah. Berbuah. Jom. Harum manis berbuah. Apa? Apa pun. Ada kata buat lagu. Hai hampa. Harum manis ada. Jom kita balik ke utara. Ke utara ada lapang. Harum manis yang pasti terasa. Apa kata korang buat apa bawah harum manis? Ada je tapi macam Tak ada. Dua minggu. Kita interview nak tak? Apa nak bawa harum manis? Korang nak tak bawa harum manis? Itu lambang pelih tu. Siapa yang nak bawa harum manis? Dia bawa mango. Nama pun bau harum. Nama bau harum. Okey. Harum manis. Kita letak nama harum manis tapi tak adalah buah harum manis. Tak adalah bau harum manis. Kita tak boleh. Harum Okey, dan manis. Harum. dan manis. Betul. Harum dan manis. So jadilah harum manis. Sebab kami orang boleh tahu apa. Tu ramai nak please dari jauh Tapi bawah. jangan risau tak bawa buah pun. Tak ada pun. Lagi orang jilat. Lagi orang gigit ya. Bau vanila. Lah. Okey, nanti kita akan keluarkan bau vanila. Vanila pun laku keras kalau ni. Yummy. Yummy. Yum. Kasih nama Yummy. Kain nama Yummy. Okey, Orang tak kerja. yang nama Yummy tu. Saya kan orang kerja. Nama Yummy tu kan spray je nak macam ni, spray kat badan. Ngalam mulut sekali. Baru cakap tak berbau sikit no. Oh. Bau dia sakura. Nora suka sakura. Nor. Dulu Nora lah kira. Jadi sakura vanilla. Betul vanilla. Kita akan try cari Sekarang tinggal yang mana sekarang? Keturunan Dah tinggal tu. Dua ni je. Sakura. Sakura dengan ni je. Sakura dengan dah beli. Terima kasih. Thank you yang dah beli. Thank you yang dah beli. Yang tinggal adalah sakura hitam. Sakura atas hitam je. je. Korang Yang cepat. tinggal hitam ni rasnya besar saja dan sakura masih lagi ada 2. Masih lagi available. Sakura masih Kita banyak. tinggal sikit saja lagi guys. Sikit saja lagi. Tinggal sikit sangat-sangat. So COD pun dah buka Dah. Ya. COD dah buka tapi jangan bayar tau. Saya tembak. Piu. Siapa tak bayar kita baca nama. Kita akan reveal nama. Tak bayar kita baca nama dia. Sakura Jepun tak ada ke? Kita baca buat list kan. Kita buat live. Tak banyak yang kita barang. Nama sekian. Sakura Jepun tak ada ke? Kalau Sakura Jepun bawa ni spray kat Jepun. Macam tu. Belilah ni Sakura ni. Aku orang Jepun pun terkejut dia. Dia kata Sakura Jepun gitu. Sakura Jepun. What? Weh ada mana lah random gila. Sakura Jepun. Di Korea lah. Welcome to Japan. Hai. Sakura Jepun. Sedap ke bawah dia? Tanya berapa dalam. Tak sedap pun. Sebab tu jual. Bau busuk tu tak. Bau dia lekat. Macam kau pakai apa ni? Pengik syak je kan. Tak. Tanya. Bau dia dah. Hanya. Dah ada plot twist. Muka aku. Cekeru. Pop ceru. Puan cerah. Kerku. Citrus. Oh sekejap aku. Aku dengar macam tai kucing. Tapi ada tak perfume bau tai kucing? Serius tak? Yang expired. Ada kalau dulu aku buat aku spray kat dalam hari kucing. Mula pun dah bawa okey tau. Bila kau bau tai kucing. Tok tai kucing ni. Vanilla ada tak dapat? Vanilla next batch kita akan keluarkan vanilla. Banyak jenis kita akan keluar. Kamu sini ya guys. Mana orang ni dia? Vanilla. Ada je kat kita lagi kedai. Awak nak saya suka strawberry dengan suka coklat. Awak nak vanilla. Saya nak matcha. Tunggu dia tahu macam ni. Ni alah habis. Tutup dah. Sold out. Dah tak ada. Dah tak ada di sini je. What? Ha? Itu baru kes. Cepat korang beli-beli. Cepat. Apa saya pun tak tahu. ni? Saya pun tak tahu. Sampai kau apa? Ha? So? Situ kejut. Nak strawberry. Ini wangian yang paling rare sekali. Silap. Itu lah pakai lagi. Tak nampak gelap. Salah produk mah. Ampuni saya mah. Patut rasa macam kecil saya mah. Ringan mah. Aku dah bagi habis apa. Weh, rugi aku pergi tengok. Dia sampai jual limit.
style. Gangnam Style. Ini ini bukan ni. Ini Sakaratul Maut namanya. Sakura mah. Ini Sakura. Sakura pula. Ini apa tadi? Fish. Tiba Sakura daripada tadi Sakura kau. Ambil kau. Dia nak akan sama tau. Oh, yang sampul situ kenapa? Memang apa ni macam campak je dia punya make up dia. Yang hang pakai spek mata memanglah tak nampak. Ya masalahnya benda dia sama, benda tu mana aku nampak gila. Tu aku nampak atas tu je. Sebab tu yang paling duduk atas tau. Nak lip matte. Ada orang nak lip matte tau. Dia nak keluarkan lip matte pula. Lip matte pula ada. Boleh? Ada. Ada. Boleh. Candy dah habis ke? Dah Lipstick habis. pun ada. Dah habis dah. Lip balm nak? Candy tu dah habis dah kot. Ya, Candy dah habis dah. Habis. Habis. Korang dah terlambat. Aku pun dah terlambat. Yes. Yes. Candy tu. Ada candy. Ni lah Candy Delicious. Oh, candy delicious. Kuis ni. Sorry. Nak bikin. Kita ambil benda lain. Ambil limit lah. Sayang biasa. Boleh simpan kot. Tak ada. Salah apa? Alam. Boleh simpan. Tak Simpan sempat apa? di tak tempat. Boleh simpan apa? Don't understand macam mana suka nak pakai sanggilan tu silap ke. Lek ah. Don't understand. Ya Allah. Susu. Ni dah bayar. Spek nak aku mau ambil. Jangan kata-kata siapa sini nak pakai. Aku tak tuduklah baru masuk. Buat apa lah. Aku baru pakai. Tegak-gagak aku ambil. Hayang orang cakap orang tu posisi orang song ya fong. Kena marah. Patah spek aku ni hang ganti boleh. Aku kabar. Ayo. Sabar. Ya, dia makan tadi. Dia makan kerepek banyak sangat. Aku baru pakai spek tu. Baru tak sempat promote pun. Tak apa bro, kita dulu. Tak lah, aku mau gurau juga. Sorry. Kita hidup ni kita kena bergurau senda. Kalau tak ada kita macam apa pun dia Hai, jatuh lagi. Dalam muka tak akan spek warna putih. Spek warna putih. Ada? Kira pagi tak? Dia tak ada pink ada. Pink ada, putih tak ada. Marah lagi tak boleh marah. Nanti kalau marah cepat tua kau. Nampak sangat tak siapa je marah cepat tua. Dulu aku Jamila. Ni kalau nut. Okey. Ini lagu terbaru daripada Kai Bahar. Okay. Kita pegang. Lagu mana? Hang kajang sepak lagu abang ni kita tahu. Dia kata lagu terbaru. Lagu baru. Kalau bukan aku. Hari? Kalau lagu aku pun tak tahu. Hangat dan namun aku tak lah. Hempas ke batu. Itu lagu lama. Hempas suara tinggal cerita. Lepas tengok muzik ke? Tak tahu. Kasih lihat yang ku kira ini cinta, yang ku kira kamu beda, namun ku hanya cinta sesaat, kau hanyalah singgah. Kalau bukan aku yang kau mau, kenapa hilang akan jejakmu? Beriku harapan palsu. Lagu baru betul. Kalau bukan aku yang kau mau, kenapa buatku jatuh dahulu, cinta mati padamu.
kopi now. Thank you Bonda. Masih Bonda. Semoga terus dibanyakkan lagi dengan api. Amin. Kenapa hilang akan jejakmu? Beriku harapan palsu. Kalau bukan aku yang kau mau, kenapa buat ku jatuh dahulu? Cinta mati padamu. Kalau bukan aku yang kenapa hilang akan jejakmu? Beriku harapan palsu. Kalau bukan aku yang kau mau, kenapa buatku jatuh dahulu? Cinta mati padamu. Aku rindu bakal suami. Bakal suamimu siapa? Sini putarkan ya. Siapa bakal suamimu? Siapa bakal suamimu? Beritahu aku. Aku bisa bantuin kok. Siapa bakal suamimu? Kok kangen-kangen di sini? Kalau kamu kangen, kamu beli ini. Baunya seperti persis bakal suamimu. Apa maksud cinta mati? Okey, cepat describe. Cinta mati. Kalau terus kan. Dia kena mati dulu baru dia cinta. Cinta mati padamu. Tak cinta. Pandai kamu, pandai. Cinta yang apa cakap? Dikhianati. Kalau faham lirik tu, korang kena dengar lagu tu. Waalaikumsalam, hai. Tanya ChatGPT. Waalaikumsalam, hai. InsyaAllah. Ya, tabarakallah. Wow. Sekarang apa? 10.30. Kita dah boleh end lagi 45. Lapang nak balik. 15 minit lagi cepat. Siapa yang ada back ni? Ada. Yang kenapa kau yang tak kau jujur padaku? Yang foto siapa di dompetmu? 10.45 kita end. Wow, ada bunga api. Thank you ada. Pantang. Yang ku kira bagai cinta yang terang di malam hari. Yang ku kira kau beda. Hai, aku yang mau. Boleh pula. Siapa kat sini yang dah beli, cuba angkat kening. Cepat. Okay, siapa yang dah beli angkat kening. Siapa yang tak beli, pejam mata. Thank you yang dah beli kan. Thank you yang dah support. Thank you banyak siapa yang dah beli. Sebab aku nak kena ambil barang. So lagi berapa minit lagi? Lagi 13 minit lagi. 12 minit. Awas dengar. Ini okey, senang cerita kita lekat. Nak faham susah kita lukis, okey. Macam tadi Rosi pakai, ambil perfume ni. Ambil perfume ni, yang ni korang letak dekat ni. Dekat apa tu, dekat jejak, dekat manusia yang bernama lelaki seperti ni. Korang boleh sembuh dekat bahagian sini, dekat sini, dekat belakang telinga especially kan. Contoh, letak dekat angkat tangan. Angkat tangan. Macam ni. Okey, spray kat sini and then gosok macam tu. Letak kat belakang telinga. Begitu. Ya, dan korang boleh sembuh juga dekat bahagian sini. Satu kali saja.
Dan yang penting kita kena utamakan bahagian-bahagian atas. Sebab apa? Sebab orang lalu tu hidung tu kat bawah. So orang tu lalu di hidung dekat sini. Dia bawa kat bahagian-bahagian. Kalau dia letak kat kulit sebab kulit dia panas, dia bau dia itu tips. Kalau nak pakai perfume kena spray, kadang-kadang orang spray. Mana ada semut lalu bawah kan. Dekat sini. Itu yang cepat habis tu. Cara nak jimat dia. Sebab kita bukan jumpa semua rakyat seluruh Malaysia ni. Kita jumpa orang-orang yang tertentu saja. Contoh macam nak jumpa kawan ke kan. Kadang lalu je dengan orang-orang tepi jalan. So secara tak langsung minyak wangi ni bau juga tau. Walaupun korang spray dekat bahagian-bahagian ni je. Jangan spray sampai kat lutut kaki kan semua kan. Sebab tak ada pun orang yang kecil-kecil dekat bawah jalan. Budak pun tak tahu bau wangi ke busuk kan. Dia pun tak boleh nak beza bau dia. So sekarang kita kena utamakan orang-orang yang kita rasa macam kita yakin nak bagi dia yakin dengan kita ni wangi sebenarnya. Kita buatlah macam cara tadi tu, letak di bahagian ni. Suka mandi perfume. Mandi perfume tu mampus gila. Itu satu office bau kalau pergi office. Kalau dalam aircon memang bau habis. Masih mahal ke? Kita cuba tengok harga kat bawah ni. Cepat dapat berapa, cuba tengok. So yang mana yang tanya kan? So kenapa Haikal lah. Kenapa Kai dia tak jual 10 perfume ataupun 20 perfume? So dalam banyak-banyak perfume tu, Abang Kai ni dia bawa keluar 3 jenis sahaja. So antara 3 ni adalah bau yang premium yang terpilih untuk dijual. So apa jangan risau, memang semua ni wangi. So Sakura ni untuk perempuan, yang hitam ni untuk lelaki. So Sakura ni bau macam ni, dia bau manis-manis. Dan yang ni dia bau spicy, bau pedas. Maksudnya bau seksi. Untuk lelaki sesuai. Spicy bau pedas. Dia bau power lah, bau spicy. Keras. Okay. Siapa yang boleh tanya? Nak tanya boleh tanya cepat. Siapa nak tanya? Ada soalan ke? Di kalangan boleh buat mandi bunga. Boleh. Semua satu badan pun boleh. Yang belakang tu siapa? Ada orang kat belakang. Ni lah, ni kita yang belakang siapa? Ni. Belakang mana? Perkenalkan. Belakang saya ke belakang kita orang? Perkenalkan, ini dia. Perkenalkan nama dia. Ini dia, ia Amir Sofiah. Orang Kanyek. Yang mana paling wangi best? Wangi memang wangi. Dua semua best, okay. Semua best. So kalau yang perempuan saya sarankan ambil Sakura lah. So macam saya lelaki, saya pakai yang ni. Kalau yang sebab dia memang bau tahan lama gila. Sebab apa? Dia boleh tahan seminggu sebab dia pati 100%. Maksudnya kalau tambah ayak ataupun bahan-bahan lain, so bau dia set saja. So yang ni kalau hapus spray lebih memang pening lah. Tak payah nak wangi. Lalu kalau perfume biasa nak kena petang nak kena tambah lagi, malam nak kena tambah lagi. Jadi tak payah dah, sekali je. Dia tak ada ayak. Apa spray 2-3 kali cukup. Dia tak. So memang tahan lama lah perfume ni. Pati. Sakura berapa? Cuba check. Sakura berapa? Cuba check. Berapa ml? Nak berapa ml tu? Okey, cuba yang kecil berapa saya? Okey, yang kalau yang kecil Sakura RM23. RM33 sampai saja. Yang besar tu korang boleh dapatkan 63. Hari ni kita ada 20% off tau. Kalau tak beli hari ni nanti harga dia dah lain lah. Sebab So yang mana yang masuk dalam live ni, hampa ni kira orang yang betul lah. Sebab apa? Lah ni tengah ada promosi tau. Botol kecil ni harga asal dia RM29. Lah ni apa cek? Lah ni harga tengah berapa? Apa komen saya? Lah ni harga tengah berapa lah ni? Cepat. Botol besar harga dia RM79. 9 kupang harga asal. Yang masuk dalam live ni, hampa dapat harga promosi serendah RM63.92. Free shipping. Free shipping. Free shipping tau. Crush best tak bau. Crush. Ya, ini untuk lelaki, yes, memang best. So kalau hampa nak tahu contoh lah, yang mana yang tak pernah jumpa Abang Kai, ini bau dia. Ni bau dia. Ini bau dia. Ni bau dia. Kalau rindu boleh spray dekat bantal. Boleh spray kat bantal rindu. spray kat sini boleh juga ni. Nampak ni? Spray kat situ bicep nampak. Payung, siap payung. Kau senang tau. Kecil sikit je. So Amir pakai yang ni, yang hitam ni. So yang perempuan boleh try Sakura. InsyaAllah bau dia memang wangi. Sebab apa? Kami bawa keluar 3 jenis produk sahaja. Bawa keluar 3 produk.
Manet perfume sahaja. So yang ni produk yang terpilih dan dijamin wangi 100% pati. Yang tu yang kita mau. Bukan lompat pati kan. Flat bicep. Flat bicep abang kan? Flat. Apa dah flat? Oh, nampak. Tak payah lawan lah. Jom. Pak, sini. Spray. Come on. Ting. Dah lagi. Sekejap spray lagi. Apa saja pakai baju besar-besar. Tak ada dah habis dah. Yang mana masuk awal tadi rezeki Betul. apa dah dapat. Yang 30 je. Yang ni stok yang terakhir tau. So kalau sold out kami takkan bawa keluar dah. So yang ni limited edition. Ini yang bakal dapat kotak yang macam ni. Kotak potek. Siap ada sign lagi ni sign lah kan. Siap ada sign lagi. Beset. Kai bahar. So ni kotak limited tau. Dah. Kotak je limited. Perfume limited lah, limited. So kalau habis ni dia takkan restock dah. Cepat 12 minit lagi, 12 So minit siapa lagi. cepat dia dapat. Tinggal 12 minit lagi. Ya. 12 minit lagi cepat tekan back kuning cepat. Ya. Cepat. Ya, bateri kena habis lagi. Bateri pun tinggal 20% sahaja. Siapa cepat dia dapat. Cepat 12 minit lagi kami akan end live. So perleh bateri. Bukan bateri. So perleh macam kau. Okay. Sekarang ni untuk 377 mata yang mandang sekarang ni. Sekarang ni kita orang tengah buat 20% off untuk Rossi Perfume ni. Okay, sekali lagi kan, yang cakap harga mahal-mahal tu kan nak explain, kita berdasarkan kualiti je guys. Kita bukannya ambil kat mana-mana kilang. Ini tak ada produce kat kilang mana pun. Tak ada siapa nak supply benda-benda kat kita orang. Botol ni je dekat kedai pergilah mana-mana nak borong kan. So 5 minit lagi tu. Dapat 5 kan. Okay, so boleh check out sekarang lah. Tengok nak cuba kan bau macam mana kan. Tapi member aku siapa yang tengok tadi kan, sorry weh, yang ni habis tau ni. Ada lagi deh. Yang tu udah yang kecil dah habis. Kecil habis. Tinggal yang 30ml. 30ml. Yang tadi tu yang kalau piece piece tu dah habis. Sorry sorry. Tu member aku nak yang sebab itu yang memang best lah. Cepat. Tinggal 5 minit sahaja lagi. Produk limited kalau habis kami tak restock dah. Cepat tekan back kuning cepat. 5 minit lagi kami akan end live dah. Yes. Lagi 5 minit guys. 5 minit lagi. Aku punya loceng tu ada ting 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 ting. Tak tahu lah. Tak ada. Saya tak buat loceng hebat. Ada ke? Saya tu buat. Oh my god, handsome punya Abang Mel. Nampak tau. Kembang my God. Nampak light stick belakang ni. Nampak baju buat gelak guys. Nampak power. Tak sebab tu kalau depan ni nak melindungi baby. Ya, pandai. Cepat 5 minit sahaja lagi. 5 minit sahaja. Dan order terima kasih. 5 minit lagi. Okey, dan order terima kasih Nurul Shah. Kembang hidung kami. Buat macam ni, kita dah terbiasa macam ni. Kian salam. Kai, saya kian salam. Ada orang kian salam. Waalaikumsalam. Salam. Hai. Kami kembar. Beli guys, rugi kalau tak beli bawahnya wangi betul. Bau dia sangat wangi. Okey, so saya explain lagi sekali kenapa kami tak berkeluar produk banyak, maksudnya perfume ada 10 ke 20 jenis wangi. Sebab apa? Yang ni adalah produk yang terpilih. 3 jenis bau saja, so memang confirm wangi. 3 ni adalah produk yang terpilih dan memang wangi. So kalau hangpa tahu yang bau peach tu, yang keras tu dah sold out. So tinggal yang ni sahaja. Yang ni bau sakura, yang ni bau spicy yang pedas-pedas sikit untuk lelaki. Ini pink untuk perempuan, hitam untuk lelaki. Sampai cepat dapat 4 minit sahaja. Cepat lagi, 4 minit lagi. Cepat. Ini produk limited. Tak, kalau habis kami takkan restock dah. Inilah. Jangan comel sangat guys. Jangan comel sangat tu. Macam cakap. Cuba Kan dah malu dah. Korang ni kan dah malu dah. Jarang tahu kan nak malu-malu.
Korang jangan cakap comel. Ada malu nampak. Beli dapat ke tak? Kalau beli kau dapat sign dia, nampak tak? Ni kau tak limited. Kai blushing pula, Tam. Ada muka Kai. Kan ada blushing nampak. Okay, kalau korang nak beli sekarang sebab kita ada lagi ada 5 minit je lagi. Lah, Kai tak comel, Kai handsome. Okay. Okay, dah ada 5 minit. Siapa yang ada siapa yang pujuk Usi? Adakah yang pergi kat Usi? Okey, yang mana dalam live ni yang dah beli? Kalau komen dan cepat. Okay. Komen dan. Cepat. Dan selalu support jiran. Bila nyanyi? Sama jiran. Okay, jiran. Terima kasih jiran Una. Thank you. Okey, dah. Thank you guys. Lapar. Soalnya kami lapar. Kalau lapar itu nanti menggek. Beli sakura besar kecil. Dan terima kasih. Best ke Usi semalam? Sangat the best. Memang best gila crowd. Dan order. Terima kasih Iza. Crowd ni semuanya. Membagi gila kerok macam ni apa macam ni. Girlfriend saya suka wangi. Girlfriend saya? Kalau yang ni 100% parti dan memang wangi, tahan 3 hari seminggu boleh tahan. Tinggal belakang. Baru tinggal belakang saya. Bila korang jalan dia akan tinggal bau dekat sini. So orang kata wangi ni mamat ni. Apa tu? Sakura. Cepat minit saja lagi. Cepat guys. Minit saja lagi. Minit saja lagi cepat. Produk limited. Teng 12. Lesung batu. Apa tu? Lesung batu. Apa? Tak tahu. Abaikan. Satu apa? Nak nombor telefon. Cepat korang 012 345 6789 10. Tekan baik kuning guys. 28 mata USM. Guys dah. Apa dia? 28 mata USM. Apa tu? USM. Tua tu, yang tua. Oh. Best buat Abi tu. Terima kasih. Terima kasih Empo. Sekolah kantin tutup. Habis dah guys. Kita nak end live dah. Thank you siapa yang dah beli. Semoga boleh dimurahkan rezeki. Okay guys. Okay. Bye guys. Tapak beli dia dua je. Makan dulu. Tapi makan dulu. Bye dulu guys. Hi ya. Hi bye. Ambil tak? Ambil botol air aku tak? Pegang elok weh sebab aku belum tutup ketat tu. Botol air. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Apa kita Roger ya. Kita live lagi, okay?